makan sikit je dah orang kata memang rasa orang kata penuh. Penuh. Awak tak kenyang lagi tau. Okey, awak tak kenyang lagi sebenarnya, tapi bila awak makan tu kan, awak rasa penuh. Tu sebabkan apa tau awak? KS adalah usus tu lampau penuh, so that's the reason. Okey, tapi selepas saya konsisten, saya pakai ni seminggu. Tapi macam saya, hari ketiga. Hari ketiga, saya nampak perubahan, which is saya dah boleh makan macam biasa. Okay, tapi kalau untuk yang lain, kalau nak tengok perubahan, saya berani bagi masa lebih kurang 1 ke 2 minggu lah. Setiap stage of GERD yang dialami setiap orang tu adalah berbeza kan. Kalau macam saya tak tahu lah nak cakap worse sangat ke macam mana, tapi selepas saya guna ni, saya sapu. Dalam masa seminggu tu, saya memang tak ada ambil suplemen ke apa, tak ada tau. Saya memang pakai yang ni je. Hari ketiga, saya perasan saya boleh makan macam biasa. Makan macam biasa tu, habis saya maksudkan, maksudnya kalau sebelum ni sebabkan GERD tu, saya makan sikit. Saya bagi estimate lah, kalau saya biasa makan 5 sudu, yang ni 2 sudu sudah, orang kata dah rasa penuh. Yang ni saya dah boleh makan 5 sudu macam biasa. Sambal dah curi makan. Dah lah sikit kan. Tak boleh. Orang kata tak boleh kalau tak ada sambal kan, saya curi makan sikit. Alhamdulillah dah tak ada dah rasa full ke apa, tak ada sampailah sekarang.